Untuk siapa yang tak tahu makan apa dekat luar boleh, sebenarnya banyak benda boleh makan. Option lain yang korang boleh makan ataupun saya akan makan. First kali Subway paling senang. Lepas tu Assalamualaikum guys, welcome to YouTube channel Hazim Sazali Senam untuk sihat sadar atau bonus. So untuk video kali ni kita ada lagi 5 minggu sebelum competition Hong Kong. So hari ni saya akan buat full day of eating version yang macam mana nak cakap version yang makan dekat luar punya campur dengan bawa sendirilah. So macam hari ni kita ada program Hakim. Hakim kawan saya ni dia ada competition powerlifting tau hari ni dekat Mid Valley. So oleh itu saya bawa makanan yang saya dah siapkan separuh, dan separuh lagi saya akan beli dekat luar, which is korang boleh tengok waktu saya diet apa makanan yang saya beli dekat luar dan boleh makan during diet lagi 5 minggu nak ke competition Hong Kong kali ni. Okay guys, so stay tune kejap lagi. Sebelum apa-apa korang tengok video yang semalam saya bawa makanan yang saya dah siapkan dekat rumah dan bawa daripada bag. Inilah antara meal dia. First kali kita akan makan oat dulu. Kejap lagi saya nak workout dalam pukul 10. So kita akan makan ini first meal, oat dengan whey protein flavor vanilla. Selepas workout kita ambil ni nasi 100 gram, nasi 100 gram, 150 gram, daging 100 gram. Lepas tu, lepas 2 ke 3 jam baru kita akan makan ni. Yang ni saya beli dekat ni, Oat Story dekat Mid Valley. Alright. Dan malam korang akan tengok saya makan apa pula. Okay, so stay tuned. So semalam hari Jumaat itu full makanan yang saya bawa lah. Lepas tu saya dah makan separuh. Kali ni hari Sabtu saya akan tunjuk apa yang saya makan separuh lagi, dan separuh lagi kita beli dekat luar pula. Tapi tengah diet ni. Jom tengok. So first meal kita, apa-apa pun kita nak wish all the best to my brother. Hari ni dia pergi show day. Bukan show day lah, apa panggil lah? Show day aku, kalau macam kau panggil apa? Game day hari ni, powerlifting. Dia nak angkat semua plate yang ada kat sana. Sebelum tu kita kita makan first meal dulu. 70 gram of oat, and kita ada 1 scoop of protein. So kita tambahin. So kejap lagi ni kita nak buka awal dalam pukul 9. So sebelum buka kita kena ni dulu lah. Mesti kena ada masuk karbo dulu, protein dulu. Baru bila muscle tu poyak, dia senang nak recovery terus. Energy pun cukup. So ini first meal saya, tapi selalunya kalau saya dekat rumah saya akan makan telur dululah. Tapi sebab kat sini malas nak buat telur, saya makan telur dulu, lepas tu meal kedua yang ni. Tapi malas nak buat telur, saya terus ni je lah, siap-siap. Sekarang ni guys, kita on the way ke Mid Valley. Daripada hotel ke Mid Valley ni dalam 5 minit je. So saya ambil hotel yang sangat-sangat dekat. Cuma nak ke Mid Valley tu kena lalu tepi highway sikit dah. Tapi saya ada jalan kecil. Steady game. Mana janji dulu, mana sumpah setia. Sebab kat sini kosong, so kita test vokal dulu. Dia suruh Hakim pergi register dulu sebab sekarang baru pukul 8. Game dia dalam pukul 11-12. So sementara Hakim pergi register tu, saya workout dulu dekat dalam gym dekat Mid Valley inilah. Saya workout dalam Mid Valley ni, gym Celebrity Fitness. Memandangkan saya ada kawan kat sini, tanya dia boleh workout sini tak, dia cakap boleh, datang lah. So thanks to Fika sebab bagi saya workout kat sini. So saya tak payah fikir gym mana nak pergi selama 2 hari ni, jauh-jauh.
manis tak ada manis sangat tapi Tip, saya baru habis workout. Korang dah tengok saya workout penat-penat tadi kan. Lepas workout, protein memang tak payah bawa. Saya memang tak bawa protein. Sebab saya dah tahu dekat expo macam ni selalunya memang ada protein yang disediakan. Time tu lah kita kena protein. Dapat pula expo yang padu. Mantap. Sembilan kawan. PR baru kawan. Tak tahu cakap macam ni lah. So sekarang pukul 4. Meal saya seterusnya bekal. Elok lagi tak? Okey, boleh. So pukul 4 malam nanti tengok saya beli apa guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kosong. Garam pun tak ada. Nasi putih, daging dia pun kosong. Macam yang korang tengok guys, kat sini kita ada banyak makanan Jepun kat Dondoki. Tapi saya tak ambil yang ni tau, sebab yang ni ikan Sabah juga tapi dia ada sos. So kita pilih yang tak ada sos langsung. Alright, so ada banyak pilihan. Make sure kena diet lah sebab lagi kom nak dekat kan. Kita baru je sampai kat hotel. Sekarang pukul 5. Tadi pukul 4 tadi saya makan nasi kan. Tapi sebabkan saya lapar lagi, so kita ambil lagi satu ketul sweet potato daripada Old Story. Yang ni dalam 120 gram saja. Walaupun baru makan tadi, tapi sebabkan lapar, marilah kita makan lagi. All the best pula. Congratulations Hakim. PR 2 kali PR 2 kali. Semua lifting semua lepas. Alhamdulillah semua settle lah. Settle. Okay guys, so selamat malam. Atlet kita sedang berehat. So next meal saya, macam saya beli tadi lah. Kita ada nasi dan juga ikan Sabah. Yang ni grill So grill tu okey lah berbanding kalau goreng ke apa kan. Sebab grill ni selalunya tak ada minyak. Kalau boleh tengok kat, kalau boleh rasa kat atas ni pun kering, memang kosong je lah. Ada kacang, nasi putih kat sini. Tapi nasi putih macam banyak, so saya kurangkan je lah. Kita try ambil dalam 100 gram ke malam ni. So saya dah asingkan nasi ke sini dah untuk saya timbang. Dalam 100 gram. So kita nak kurangkan nasi malam ni sikit, sebab tak ada jalan ke mana kan. So badan tak banyak guna energi, so kita kurangkan. 73, 81, 93, sikit-sikit 96. 99 ke 100 ada main-main kat situ. So nasi ni kita tak pakai. Yang ni lah kita akan makan malam ni. Kita ada nasi, kita ada ikan, kita ada kacang. So complete lah meal kat sini okay. Cuma fiber je tak ada. Karbohidrat ada, protein ada, healthy fat pun ada. Complete meal. Meal saya untuk malam ni guys. Tapi as of malam ni kita akan makan lagi. Cuma tak sure kalau ini sedap. Malam ni kita beli benda yang sama lah. Okay. Sebab Mid Valley pun lebih banyak dia.
Cuma ikan Sabah ni, Sabah fish ni lah kan, selalunya dia banyak tulang sikit. So kena hati-hati. Tu je lah. Tapi rendah kalori lah sebab dia bakar kan, dia grill. So jemput makan guys. Nasi Jepun ni kecil-kecil, ni kecil-kecil sikit. Dan padat. Tapi kalori dia tinggi sikit. Cuma lebih kurang lah. Beza dia dalam 20 kalori berbanding nasi biasa. Okay guys, so kita baru balik dari Mid Valley. Beli last lagi makanan. Steady. Dekat je 5 minit je. So kejap lagi tengok saya makan apa pula untuk last meal sebelum tidur. Meal yang terakhir kita sama juga saya beli guys. Okay, so untuk malam ni macam tadi lah saya makan tadi dalam pukul 8 kan. So next meal saya mungkin pukul 11 sebelum tidur. So meal yang terakhir kita ada sama juga macam tadi. Cuma beza dia bila dekat mall ni, kalau nak tutup harga dia akan jadi murah. So ini kita dapat 30% discount, so agak murah. Cuma malam ni saya tak ambil nasi kot. Mungkin kita lebih kepada ikan je sebab saya pun tak cardio hari ni. So saya tak nak kalori tu lebih. So kita just kurangkan portion makanan macam biasa. Selain daripada makan macam ni guys, banyak lagi benda yang jap, Hakim nak nasi tu. Aku sidai dia. Ambil berikan lah. So guys, macam dekat untuk siapa yang tak tahu makan apa dekat luar boleh, sebenarnya banyak benda boleh makan. Cuma hari ni ada Don Don Ki, so saya pilih untuk makan ikan Sabah. Kalau tak ada ikan macam ni kan, option lain yang korang boleh makan ataupun saya akan makan, first kali Subway paling senang. Subway ambil sama ada roasted chicken ataupun beef ataupun beef. Lepas tu chicken rice shop pun boleh, ambil ayam steam tu. Ayam steam dengan nasi putih lah, bukan nasi ayam tau. Lepas tu itu kalau macam dalam mall ataupun kedai-kedai yang biasa lah. Kalau dekat luar, mamak boleh, kedai tom yum boleh, tandoori boleh. Lagi apa lagi banyak lagi benda boleh lah. Itu dari segi protein. Kalau macam karbohidrat, banyak benda boleh. Pisang, ubi, sweet potato, roti wholemeal boleh. Banyak je pilihan yang rendah kalori sebenarnya. Malam ni juga untuk kudap-kudap saya beli mangga. Macam semalam saya tak buat video. Semalam saya beli tembikai. Tembikai tu lagi rendah kalori lah. Beza dia dalam 30 kalori, 30 ke 50 kalori lah 100 gram tu. Cuma malam ni craving nak makan mangga, so kita ambil mangga. Yang ni pun ada 50% juga sebab beli hujung-hujung. Macam sebelum ni pun saya ada buat video saya beli siakap dekat, ikan siakap dekat Aeon. So saya beli dah hujung-hujung juga, nak tutup Aeon tu. So dia dapat dalam 50%, so sangat-sangat murah lah. So rasa pun masih okey, sedap. So guys, itu je untuk video kali ni. InsyaAllah kita jumpa untuk next video. Macam sekarang ni 5 minggu sebelum competition kan, payung sikit lah condition kan. Hari ni tak ada payung condition langsung. Nampak tu. Okay. So kita jumpa dekat video, next video lah. Mungkin 4 atau 3 minggu sebelum competition Hong Kong. Let's go. Atlet kita steady. Road to Johor pula. InsyaAllah. InsyaAllah Johor. Bye guys. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Guys, kalau korang nak dapatkan protein, korang boleh pergi je kat TikTok account saya kat sini. Semua tu yang saya dah pernah pakai dan saya recommend.